Pernahkah kau rasa terperangkap dalam sebuah istana? Dindingnya dibina daripada janji-janji, atapnya daripada kemewahan, tetapi udaranya sejuk, membeku. Kau berada di sisinya, lelaki yang memegang dunia di telapak tangannya. Dia yang suatu masa dahulu menjanjikan kehangatan mentari. Tetapi kini mentari itu telah menjadi gerhana. Kehangatannya diganti dengan kedinginan yang menusuk hingga ke tulang. Dia tidak menjerit, dia tidak memukul. Senjatanya lebih halus, lebih merosakkan. Senjatanya adalah kesenyapan. Kuasa penuhnya bukan pada kekayaan atau status. Kuasa sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk memberi dan menahan. Terutamanya, menahan emosi. Kau mula mempersoalkan dirimu sendiri. Adakah aku yang keterlaluan? Adakah aku yang terlalu banyak meminta? Kewujudanmu menjadi satu siri percubaan untuk memecahkan ais. Setiap senyuman, setiap perbualan, setiap sentuhan adalah usaha yang sia-sia. Kau menjadi pemerhati dalam hidupmu sendiri, menganalisis setiap pergerakannya, mencari petunjuk, mencari secebis kehangatan yang pernah ada. Dan perlahan-lahan, kau mula berubah. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. Apabila seseorang yang sepatutnya menjadi sumber sokongan emosi menjadi lubang hitam, jiwamu akan mula ditarik ke dalamnya. Fenomena ini dikenali sebagai emotional neglect atau pengabaian emosi. Ia adalah sejenis penderaan senyap. Tiada lebam, tiada parut, hanya kekosongan yang semakin membesar. Kau mula mengalami hypervigilance. Setiap derap langkahnya, setiap helaan nafasnya, setiap keheningan yang sedikit berbeza, kau analisis. Hidupmu menjadi satu teka-teki. Apa yang aku buat salah hari ini? Kenapa dia diam? Adakah dia marah? Otakmu tidak pernah berehat. Ini membawa kepada keletihan mental yang kronik. Kau sentiasa berjalan di atas kulit telur. Setiap langkah perlu diukur. Setiap perkataan perlu ditapis. Keyakinan dirimu mula terhakis. Suaranya yang sentiasa senyap dan dingin menjadi suara dalamanmu. Suara yang memberitahu kau tidak cukup baik. Kau mula mengasingkan diri. Kawan-kawan bertanya, kenapa kau dah lain? Kau tidak punya jawapan. Bagaimana mahu menerangkan sebuah penjara yang tidak kelihatan? Inilah kebenarannya. Kedinginannya adalah satu bentuk kawalan. Ia menjadikanmu bergantung kepadanya untuk pengesahan. Setiap cebis emosi positif yang dia berikan, walaupun sedikit, terasa seperti anugerah. Ini dipanggil intermittent reinforcement, ganjaran yang tidak menentu. Seperti penjudi di mesin slot, kau terus mencuba, berharap untuk menang besar, berharap untuk mendapat kembali kehangatan yang pernah kau kenal. Lama ahlan. Diri kau yang sebenar, yang ceria, yang bersemangat, yang penuh dengan impian, mula pudar. Digantikan dengan versi yang lebih senyap, lebih berhati-hati, lebih kecil. Kau menjadi bayang-bayang di rumahmu sendiri. Hantu yang merindui kehidupannya. Mari kita lihat satu contoh. Namakannya Elara. Seorang artis yang jiwanya penuh dengan warna. Dia bertemu Magnus, seorang arkitek yang membina empayar. Dia terpesona dengan kekuatannya, dengan dunianya yang teratur. Mulanya, ia indah. Dia membinanya sebuah studio yang hebat di rumah agam mereka. Supaya kau tak perlu ke mana-mana, katanya. Kemudian, kritikan halus bermula. Lukisanmu terlalu huru-hara, sayang. Hidup perlukan struktur. Dia mula melukis garisan yang lebih lurus, bentuk yang lebih kemas. Cuba untuk menggembirakannya. Jiwanya yang bebas mula dimasukkan ke dalam kotak. Kawan-kawannya, mereka terlalu bising. Mereka tidak faham kita. Perlahan-lahan, jemputan makan malam ditolak. Panggilan tidak lagi dijawab. Dunia Elara mengecil sehingga hanya ada dia dan Magnus. Dan kesenyapan Magnus. Apabila dia menangis, dia akan memandangnya dengan hairan. Kenapa kau menangis? Kau ada segalanya. Kata-katanya logik. Dia punya rumah besar, pakaian cantik, tiada masalah kewangan. Tetapi jiwanya kelaparan. Dia mula percaya bahawa dialah yang rosak. Dialah yang tidak bersyukur. Ini adalah puncak manipulasi. Apabila mangsa mula menyalahkan diri sendiri, misi si pemangsa telah berjaya, tapi jiwa manusia itu kuat. Walaupun ditindas, ia mencari jalan untuk bernafas. Satu hari, semasa mengemas stor lama, Elara terjumpa kanvas-kanvas lamanya.
yang penuh dengan warna, yang huru-hara, yang hidup. Dia memandang lukisan itu dan kemudian memandang tangannya, tangan yang sama. Tangan yang pernah mencipta keajaiban, sesuatu telah retak. Bukan jiwanya, tetapi ilusi yang dibina oleh Magnus. Dia sedar kedinginan Magnus bukanlah satu fasa. Ia bukan salahnya. Ia adalah alat. Ia adalah pilihan Magnus. Malam itu, dia tidak cuba bercakap dengannya. Dia tidak mencari perhatiannya. Dia pergi ke studionya, ahli bawah cahaya bulan. Dia mengambil berus. Dia tidak melukis garisan lurus. Dia melukis ribut. Dia melukis api. Dia melukis kebebasan. Ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang menuntut kembali jiwa yang hampir hilang. Jika kau berada dalam situasi ini, dengarlah. Kekosongan yang kau rasa itu nyata. Kesedihanmu itu sah. Kau tidak gila. Kau tidak keterlaluan. Kau sedang bertindak balas terhadap ketiadaan. Ketiadaan cinta, kehangatan dan hormat. Langkah pertama untuk bebas adalah dengan menamakan penjaramu. Ia bukan cinta. Ia adalah kawalan. Ia bukan ketenangan. Ia adalah pengabaian. Kau tidak boleh mengubahnya. Kau tidak boleh memanaskan ais, tetapi kau boleh memilih untuk berjalan keluar dari musim sejuk. Kuasai naratifmu sendiri. Ambil berusmu, penamu, suaramu dan mula melukis duniamu semula.